Mungkin ada setengah orang anggap kita lelaki cepat dapat berganti kan. Saya nak dia tahu lah yang saya sayang dia sangat-sangat. Tuan, tolong sikit boleh tak? Panadol tak cukup duit tuan. Kad offline. Ni saya bukan pau tau. Saya minta tolong dia, boleh ke? Ha? Saya belikan. Tak apa tuan. Ni pun dah RM5 lah ni. Saya belikan. Nama saya Cikgu Syahri. Saya seorang content creator dekat TikTok. Saya hari ni nak tengok ada orang sudi tolong saya tak kalau saya tengah sakit kepala nak beli Panadol. Sebelum tu saya dah dapatkan nama tuan? Hazri. Puan? Akmal. Saya akan tanya beberapa soalan. Tak ada pemenang, tak ada soalan betul, tak ada soalan salah. Kalau saya rasa jawapan tu betul-betul jujur, saya bagi hadiah. Soalan pertama, sejak tuan mendirikan rumah tangga dengan puan, apa yang tuan rasa paling istimewa dekat yang ada sikap yang ada dekat isteri tuan? Dia jaga perut saya. Sejak puan mendirikan rumah tangga dengan abang handsome kita ni, puan rasa apa sikap yang paling best, paling power sekali yang puan suka sangat kat suami? Dia ringan tulang. Ringan tulang? Oh, seorang jaga perut, seorang ringan tulang. Nice, compliment each other. Okey, saya nak tanya, pernah tengok tak trend yang dia namakan trend tu Another Life? Okey, trend dia macam ni, mudah je. Sekarang ni tuan dengan puan dengan anak kan, ditakdirkan Allah esok salah seorang tak bangun dah. Benda tu boleh jadi, betul tak? Ditakdirkan Allah salah seorang tak bangun. Mungkin boleh jadi puan tak bangun dah, tuan tak bangun dah, ataupun anak kesayangan tak bangun dah. Saya doakan bahagia sehingga ke akhir hayat. Semua orang nak macam tu kan, kita nak kekal sehingga ke jannah. Tapi kalau benda tu terjadi, apakah benda yang tuan nak cakap sangat-sangat kat isteri yang mungkin malam ni last dia dengar kata-kata tu? Guys, apa lagi korang tunggu? Masuk dalam TikTok saya, tekan link saya tu, pilih Cikgu Syahri 3 bulan free. 3 bulan percuma. Kontrak dilimitkan hanya kepada 12 bulan je. Tak cukup lagi dengan tu, jaminan uncapped speed sebanyak 1000 GB. Dia bagi penuh. Siapa cepat dia dapatkan segera. Saya nak dia tahu lah yang saya sayang dia sangat-sangat. Saya sayang anak saya sayang dia. And then saya harap dia dapat jaga anak saya lah, besarkan anak saya tanpa saya tu je. Tuan rasa lah kan, kalau kata kehilangan isteri nanti, berapa lama akan ambil masa pada tuan untuk nak hilangkan trauma tu dan mungkin jalani hidup macam biasa? Mungkin ada setengah orang anggap kita lelaki cepat dapat berganti kan. Tapi bagi saya akan fokus pada anak saya tu. Buka dan tunjuk dekat wife, ni hadiah saya pada korang. Adalah cincin belian 1 karat moissanite. Saya tak tipu bagus tuan, masa ni lah. Nice. Sudikah awak sentiasa menjadi isteri saya hingga akhir hayat saya? Sedih. Alhamdulillah. Tahniah. Saya doakan semoga berbahagia. Tuan, terima kasih sebab sudi tolong saya. Ini anak beli aiskrim. Ambil, bagi anak beli aiskrim nanti. Terima kasih. Okay. Semoga dimurahkan. Alright, bye.